Satu hari di padang mahsyar, bila nama kita dipanggil, ramai macam ni. Nama kita mai berdiri di depan. Yang lain pun semua berdiri. Bila kita mai berdiri di depan, nama kita panggil, buku catatan kita dibentangkan di hadapan semua makhluk. Waktu itu dimulakan dengan amalan pertama yang ditimbang di mahsyar, ibadat pertama yang ditimbang di mahsyar, namanya sembahyang. Sembahyang. Siapa yang tinggal solat, sesiapa yang meninggalkan solat, tak solat dalam hidup dia, maka ditolak walaupun dia pergi haji 100 kali. Semua ibadat yang lain, kunci dia ialah solat. Dia bela mak dia 18 tahun. Bela mak dia 18 tahun. Mak dia daripada tak sakit sampai ke lumpuh. Daripada berjalan sampai tak berjalan. Tapi dia tak semayang. Daripada subuh sampai ke subuh tak semayang. Allah tolak 18 tahun tu, tak ada apa-apa. Ditolak dan tidak ditimbang 18 tahun dia berbakti dengan ibu dia yang sakit. Tolak. Kunci ibadat adalah solat. Ramai hari ni orang tinggal sembahyang.